Dan bilik ni sepertinya dijadikan sebagai bilik pemujaan ni. Ni macam darah. Oh, ni lagi pekat ni. Ni lagi pekat. Ni sepertinya darah betul ni. Ni ada kesan darah dalam bekas ni. Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua. Kali ini saya bersama dengan isteri saya sebagai peneman untuk video kali ini. Sayang, okey? Okay. Khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey. Dan kali ini kami berada di Lumut, negeri Perak untuk membuat eksplorasi ke beberapa lokasi di sini. Dan lokasi yang pertama kami singgah pada hari ini adalah sebuah banglo British. Banglo yang telah ditinggalkan sejak sekian lamanya. Ini dia rumahnya. Nampak rumah yang begitu cantik ni. Jadi kami akan explore dan lihat kawasan sekeliling. Jalan ini sangat jarang untuk dilalui ataupun digunakan. Okey, jadi jom kita explore sekarang. Okey ya. Jom. Jadi melalui beberapa carian yang saya lakukan, dikatakan rumah banglo ini asalnya dibina oleh tentera British dan kemudian semasa penjajahan tentera Jepun, banglo ini telah dirampas dan kemudian dijadikan tempat pemancongan kepala penduduk kampung di sekitar kawasan lokasi ini. Jadi sejarahnya sangat-sangat menarik untuk saya rungkaikan dan juga kawasan banglo ni. Cuba kita masuk, panas. Dua tingkat dah rumah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banglo British. Jadi kawasan ataupun lokasi tempat pemancongan bagi tentera Jepun pada masa lalu. Boleh lagi ya, kuartus ke rumah? Ada lagi ya? Batu ke ya? Rumah batu. Oh. Cuba masuk dalam ni. Ada orang ni. Nampak di atas macam tu JKR lah. Atau ni rumah bilik JKR lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air hujan. Dia tak luas di bahagian bawah ni. Ni kalau masuk lang tadi rare. Basah. Besar ada lagi.
Tak tahu lah. Orang kata rumah banglo, tapi macam pejabat pada. Ada tarikh tak? 2014. Ni banyak ubat bersepah-sepah di lantai ni. Tu ada lagi sebuah rumah, tapi nampak cantik rumah ni walaupun dah ditutup dengan pokok-pokok yang tinggi ni. Dah ada orang gelak ya. 2016. Semua pekerja ni. Pekerja tu pejabat. Apa tu? Kelawar. Cicak. Cicak terbang ya? Jom. Oh, dapur dia bawah tangga. Stop ni bawah tadi. Kabinet. Oh, kabinet. Cantik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Jom. Habuk. Nyamuk. Kukuh lagi. Kukuh lagi. Apa lagi? Naik tak? Oh, tak nak naik? Ni apa tu? Ayam kau? Kau burung? Nak naik, boleh naik. Besar toilet ni. Ni ada kotak seperti ada seseorang yang tinggal dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Elok lagi rumahnya, nampak lagi kukuh. Ada pepakan.
Ni ada ayat Al-Quran. Banyak ruangan bilik di tingkat atas ni ya. Dah besar rumah ni. Dan rumah ni juga selalu menjadi tempat persinggahan bagi ahli paranormal ataupun tim-tim explorer. Ni apa ni, darah ke apa ni? Macam kesan darah apa dia. Sampai ke bawah tu. Cicai warna kemerahan yang telah kering, tapi ditulis sesuatu 1960 rasanya ni. Tak tahulah ni darah ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya. Dan bilik ni sepertinya dijadikan sebagai bilik pemujaan ni. Ada lilin lagi ya. Ni macam darah. Oh, ni lagi pekat ni. Lagi pekat. Ni sepertinya darah betul ni. Dah kering ni. Darah Darah. Ada yang melakukan pemujaan di ruangan bilik ni. Dan dalam bekas ni letakkan seperti sesuatu ni untuk memuja ni. Ni ada kesan darah dalam bekas ni. Jadi ruangan bilik ni jadikan sebagai tempat pemujaan untuk meminta hajat. Mungkin cat ni rasanya tak begitu pekat merahnya. Tapi ni tidak lah betul pekat, cuma dah kering. Ni okey, itulah dia setiap ruangan yang saya dan juga isteri saya explore ke dalam banglo ni. Rumah yang masih lagi cantik, kokoh sebenarnya. Cuma seperti biasalah di bahagian halaman ni dah tak terjaga lagi ya. Ada lagi satu ruangan. Mana? Belakang. Semak tak? Tak. Tak. Panas hari ni. Ceng-ceng panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ni garaj ni.
Tak kereta. Nampak dari luar cantik lagi warna banglo ni. Oh, keluar. Mungkin ni bilik generator. Jadi bahagian garaj ni rasanya. Buah apa ni? Tak pernah tengok. Ni tahu ya? Buat apa? Mata kucing ke longan? Mana lebih tahu. Tanya ayah nanti. Okey, jadi rasanya itu saja rakaman untuk video eksplorasi pada kali ini. Agak panas cuaca hari ini dan lepas ni kita akan bergerak ke lokasi lain. Lagipun isteri saya Nak berak? nak berak. Sikit berut. Nak berak, okey. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan